Dari studio Sungai Besi Makam Siap. Dari studio Sungai Besi Kamata dengan bangganya mempersembahkan sebuah drama radio sempena Ramadan 1431 hanya di Kapasitor.net. Drama ini bertajuk sebelum itu drama ini ditaja oleh Jam Tangan Roskani. Ditaja oleh Mak Ani, pembuat cucuk kodok cap kaki 13. Dan juga syarikat pembuat lampin dewasa cap langkas. Dan juga Cik Muinul pembuat sarung tangan getah. Drama ini bertajuk Lemang Marca Pom Pom. Satu Syawal. Bidin baru pulang dari Kuala Lumpur dengan keretanya. Dia sudah bekerja dengan syarikat membuat kereta di Kuala Lumpur. PA juga baru pulang bercuti. Dia sudah berjaya menyambung pelajarannya di dalam bidang undang-undang di universiti. Cik Farah sudah insaf dan sering membantu Mak Leha dan Pak Leman berniaga. Suasana pagi raya yang hening tiba-tiba menjadi riuh. Piskat! Minyak kena salin! Aduh, cepat bang. Cepat bang, nanti nak beranak atas tangga ni. Aduh. Cepat bang, cepat. Mak Leha dah nak bersalin. Pak Leman, Bidin, PA dan Cik Farah sama-sama membantu Mak Leha pergi ke kereta Bidin. Orang ramai turut membantu. Suasana menjadi riah dan riuh. Mak, bawa masuk Mak cepat. PA, kau duduk sebelah Mak. Cik Farah duduk depan, cepat. Buat hati Bidin. Hospital. Here we go. Abang, janganlah jerit kat telinga saya. Aduh, sakitnya. Budak ni dah tak sabar nak keluar lah. Jalanlah Bidin. Kereta pun berjalan laju menuju ke hospital. Jantung Pak Leman bagai nak tercabut. Berdebar macam tak pernah dapat anak. Anak dengan isteri baru lah katakan. Bertambahlah lagi hari keluarga Pak Leman. Episod 1. Di Bazar Ramadan Kampung Berangin Sebadan, jam 5.35 petang, waktu Malaysia. Orang ramai berpusu-pusu bersak-rasak mengunjungi Bazar Ramadan ini. Hujan turun renyai-renyai. Payung yang dibawa oleh orang ramai menambahkan kesesakan pandangan. Suara mereka bercampur baur dengan suara orang berniaga dan bunyi hujan yang menimpa payung dan sekitar. Di gerai Pak Leman. Mari. Lemang. Murah. RM10 3 batang tak mahal. Mari kakak, adik, makcik, abang. Lemang. Kak, lemang kak. Belilah kak, murah je. Rasa dia? Sedap kak. Lemak, cukup garam, cukup santan. Saya puasa. Saya hari-hari berbuka dengan lemang ni. Itu sebablah saya tahu rasa dia sedap. Belilah kak. Tak nak cuba? Bidin, rehatlah kejap. Kita duduk dulu. InsyaAllah ada rezeki, adalah orang yang beli nanti. Yalah pak. Bidin, kamu tak rasa ke yang kamu tu dah layak berumah tangga? Bapak ni, cubalah buka sekitar lain. Saya kan belum bekerja lagi. Nak bagi makan apa isteri saya nanti? Takkan nak makan lemang je hari-hari. Bukan aku suruh kamu kahwin terus. Setidak-tidaknya pergilah mengorat. Aku tengok kamu ni kesian juga. Sejak habis belajar hari-hari asyik tengok muka aku. Lemang aku. Lemang? Okeylah pak. Cuba bapak bagi cadangan kat saya. Kat kampung kita ni, ada ke calon menantu bapak yang sesuai? Cuba cakap. Cakap. Ada Bidin, ada. Siapa dia pak? Tu, ada orang nak beli lemang tu. Bapak ni bikin terperanjat aje lah. Ya kak,
3.10 kak. Ya. Terima kasih, saya jual ya. Balik kepada soalan tadi. Siapakah puteri rupawan yang dah dapat memikat hati bapa untuk dijadikan permaisuri saya itu? Ewah, kamu mana sastra pula. Kamu nak tahu siapa? Nak tahu? Nak siapa? Mak Leha. Mak Leha janda? Bagilah aku cakap habis. Mak Leha punya anak. Anak Mak Leha si Peah tu. Peah? Oh, Peah yang badan macam badak biru tu ya? Ish, kamu ni tak baik cakap macam tu. Bulan puasa ni. Bulan tak puasa pun tak boleh kutuk. Tak adalah gemuk sangat. Sedang-sedang elok le tu. Berisi sikit je. Cute apa? Kamu tak nak ke? Bukan tak nak pak. Tak hendak. Tak minat. Saya dah ada yang punya. Saya sudah dimiliki. Wah. Alah. Mesti mak work kat universiti ni.